Ini tanam padi ya. Cuba kawan tengok ni. Tanam padi di celah-celahan sawah padi ni pun ada rumah. Kan, ada rumah. Ni seperti kawan lihat ni kan. Ni tanam padi ni secara bekerjasama tau. Bekerjasama penduduk kan, penduduk bekerjasama. Itu tanah tapak rumah tu. Tapi kalau kau tengok kan, di sebelah sana tu dah orang bekerjasama tau. Gotong royong lah, senang cakap gotong royong. Macam kat Terengganu dulu tahun 70-an dulu pun macam ni lah tanam padi. Kan, tapi dekat Nepal ni masih macam ni lagi. Secara manual lagi. Secara manual lagi kan. Ni seperti yang kawan lihat ni. Tanam padi. Ni satu letak. Macam dululah, macam aku kecil-kecil dulu pun macam ni lah. Kan, hari cuti daripada sekolah tak, memang kena tolong orang tua lah tanam padi. Dulu tahun 70-an dulu. Sebelum tahun 80-an dulu memang macam ni. Kat Terengganu, dekat Kelantan pun samalah. Kan, tapi sekarang dah moden. Tapi dekat Nepal ni masih secara manual lagi dah. Secara tradisional lagi. Kan, seperti yang kau lihat ini. Ni kan, ini secara tradisional lagi. Kan,